punya motor aku ni dah 34,000 dah. Biasa aku buat servis minyak hitam aku ni maksimum aku buat 5 lah, 5,000 mileage. Itu maksimum. Biasa dalam 4,500 atau 4,800 ke, dekat-dekat nak 5 tu aku servis lah. Sebab dia motor 4 dapur ni, dia punya karakter dia lain kan. Kadang-kadang tu aku heran, ada yang pakai big bike, dia beli minyak motor mahal. Jadi dia ikut macam dia pakai yang macam motor Kapcai tu. Kena tukar dalam 2,500 tukar dah, 3,000 dalam 3,000 tukar dah. Dia lain. Kalau motor 4 dapur ni dia lain sikit. Kau boleh maksimum sampai 55k, 5,000 mileage yang fully. Itu aku dah buat banyak kali dah. Enjin tak ada masalah kan. Tapi kalau yang Kapcai kau jangan buat macam tu lah. Ini aku cakap ni sebab aku cakap mengikut pengalaman aku lah. Mungkin pengalaman orang lain-lain. Aku tak boleh nak bawa laju ni, masih bawa slow. Sebab motor tinggal 1 bar. Sebenarnya tak berapa cantik, tak berapa elok lah bila kau biarkan tinggal 1 bar macam ni kan. Dia kau punya minyak motor kau ni, petrol boleh menyebabkan fuel pump rosak. Sebab tu aku bawa santai-santai aja ni. Santai-santailah sayangku, pergi mana laju-laju. Kuda tua mungkin tak laju, masih